Aku dengar macam ada orang bisik kat sini. Uish, bodoh lah aku yang seram. Merangkak keluar daripada katil. Seram bodoh. Rupanya yang mati tu yang dua orang kawan dia tadi. Korang nak dengar cerita seram tak? Welcome to the spooky. Kita kembali atas permintaan ramai yang nak kita kembali ke itu macam mengerang. So kita macam biasa spooky, korang tahu konsep kita. Kita cerita dan kita akan rate 1 sampai berapa? 5 kan? 10 5 dah. 5 lah. 5 level spooky. So kita akan start one by one. So aku dapat dekat tracks daripada akaun Shah Saleh. Shah Saleh dia baru post 19 tak adalah baru 1992 tahun ni kak. Ya. Cerita dia macam ni. Okay, dia kata macam ni tau intro dia. Korang please baca, sumpah seram ya Allah. Sebab dia kata benda ni dia tak pernah cerita kat siapa lagi. Okay, cerita ni dia ni student. Dia duduk kat rumah sewa. And then masa tu maybe lah cuti SEM kot, kawan-kawan dia cuma balik. And then dia seorang je tak balik. So itulah dia seram kan. Oh belum So time tu dalam pukul 2.40 pagi macam tu, Dia seorang-seorang dalam bilik. Dia seorang dalam bilik. Memang dia tutup lampu. So lampu yang ada cuma lampu screen phone dia je lah. And then tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi orang dekat luar, bunyi seret kayu, seret kerusi Kat luar pintu. Luar pintu. Dia dalam bilik. So maybe dekat dapur rumah dia ke? kat rumah dia. Okay. And then dia pun macam husnuzon. Dia kata mungkin bunyi kayu, something like that kan. So dia sambung lah scroll phone. Dia sambung scroll phone. Lepas tu dia dengar ada suara sebut, "Oi." Macam tu. Panggil dia. Laki lah. Tapi dia kata suara dia tu macam suara dia. Faham tak? Suara yang zerit tu, suara yang bunyi tu suara dia sebiji. Dia kata memang dia Kenal lah ini suara aku ni. Lepas tu dia terus bangun lah. Bangun, dia duduk, dia diam jap. Lepas tu dia dengar lagi, panggil lagi. Kali ni macam lagi clear. Kata weh. Macam tu dekat luar. Kau bayangkan contoh kat pintu ni kan, betul-betul depan pintu. Macam aku nak panggil, oi. Oi, macam tu. Lepas tu Suara dia sendiri lepas tu dia macam dia still shock lah. Dia still shock. Lepas tu dia dengar lagi, kata keluar lah. Macam tu. Serius lah? Kau bayangkan diri kau sendiri panggil kau keluar. Macam keluar. Dia ambil phone lah. Dia buka kamera. Dia buka kamera, kononnya dia macam nak tengok lah. Dia nak terus record kot, something like that macam tu. Lepas tu dia tengok dekat bawah pintu ada kaki. Bayang kaki tapi tak bergerak. Dia macam stand still lah. Macam memang duduk depan pintu tu, cengang macam tu. Hell. Bodoh lah aku yang seram. Tadi masa aku ni tak seram pun. Lepas tu dia macam fikir balik lah. Macam masa tu housemate dia memang tak ada. Rumah dia memang kosong, tak ada orang langsung. And then dia dengar bunyi tapak kaki berjalan pula. Lepas tu dia macam, kau tahu tak, dia macam mundar mandir depan pintu bilik kau. Dia macam pusing-pusing. Lepas tu dia berhenti lagi. Lepas tu dia dengar suara tu, dia bisik pula. Dia kata macam ni, aku tahu kau belum tidur. Seram bodoh. Lepas tu dia kata dia macam nak, lepas tu dia cerita dia memang nak nangis. Memang time tu dia macam dia tak tahu nak buat apa. Dia memang diam je. Memang tak dapat nak buka mulut langsung lah. Kau bayangkan dekat pintu bilik ni, kan pintu bilik kan ada macam ada satu ruang kecil kan. Ruang kecil. Kau bayangkan macam dia tengah duduk kat depan tu. Lepas tu dia cakap ni, buka lah pintu. Cakap macam tu. Lepas tu dia kata dia tak buka lah. Dia tak buka. Dia still dia cuba kuatkan diri dia lagi. Dia pergi balik kat katil. Dia terus selubung diri dia dalam selimut. Lepas tu kau bayangkan selimut tu tak ada, aku tambah. Lepas tu dia macam dia tidur lah. Lepas tu dia tidur. Esoknya dia bangun. Dia buka pintu bilik dia, tengok macam tak ada apa. Clear. Cumanya depan pintu tu ada kerusi. Macam ada orang duduk semalam kat depan pintu tu. Maksudnya betul lah. Kau bayangkan, maksud kan dia dengar bunyi kerusi kena tarik kan. So macam contohnya dia tarik kerusi tu, letak depan pintu, macam nak tunggu dia keluar. Tapi yang tu lah, dia dengar suara macam suara dia. Bukan suara lelaki ke, bukan suara dia. Dia seorang dekat dalam bilik sewa. Lepas tu habis dah. Seram lah. Dia macam sebab dia dengar suara dia sendiri. Lepas tu dia seorang pula kat rumah. Dia seorang. Lepas tu aku jujur cakap kan, kalau ada benda yang bergerak,
benda bergerak depan aku, memang aku takut tau. Ah. So, aku nak ada je cerita yang dekat experience aku dekat tempat kerja. Asal kau tak cerita? Tapi jenis- cerita aku lain lah. Tapi aku jenis tak boleh bodoh kalau benda yang memanggil ni. Faham tak? Dia kalau macam buat bunyi, contohlah tak nak na'udzubillah. Macam hari tu yang kita jumpa yang bunyi kucing dengan konan yang kucing. Itu okey je. Dia bila memanggil tu aku tak boleh tu. Aku Manggil pernah. dengan suara kita. Ya. Aku pernah. Ni cerita short story lah. Aku kan dulu kerja site. Site tu istana lama tau. So aku seorang kat situ. Masa tu orang lain yang pekerja-pekerja semua duduk luar. Aku duduk dalam. Sebab aku macam ngular kan. So aku duduk situ. Padahal macam ni lah, macam buat macam ni. Dia macam nak gelap, nak kata gelap tak, nak kata cerah tak. Dia macam Nak maghrib. redup lah, dia redup Okey. dalam tempat tu. Aku duduk seorang, aku dah tahu dah tempat tu memang tak masuk. Sebab tu aku duduk situ. Lepas tu aku tengah podcast tau. So bila dengar podcast kan senyap. Bila senyap tu aku dah dengar dah orang panggil aku. Ni, waktu aku macam tapi suara tu bukan suara macam berbisik tau. Tapi kau boleh dengar. Kau rasa masa tu bunyi dia jauh tau. Lepas tu aku macam pandang. Anik. Lepas tu aku macam okey tak apa lah, tengok kan. Anik. Lepas tu yang kali kedua tu aku dengar macam ada orang bisik kat sini. Uish. Betul-betul dekat kat sini. Macam tu. Terus aku pusing. Cakap Anik ke lah. Anik kat lah. Pusing? Aku pusing, aku tak nampak apa. Tapi aku dah tahu dah. Aku dah rasa lain, aku apa. Terus aku keluar. Aku duduk tengah-tengah tu. Masa tu orang semua tengah buat kerja. Aku duduk tengah-tengah tu, aku baca macam-macam. Tapi Panggil Anik dia panggil nama aku lah. Shit. Lu tahu nama kita kan? Dia mula sayu tau. Macam Anik. Aku rasa 2-3 kali kat lah. Lepas tu aku ignore. Aku macam benda lah, macam perasaan aku. Sebab masa tu bising tak kat luar. So kadang-kadang pekerja ni kadang-kadang dia panggil dia. Dia macam oi aku ingat macam tu lah. Lepas tu ada sekali tu betul-betul aku rasa macam kat sini tau. Betul-betul sebelah telinga kau. Betul kat sini. Macam tu. Saya seram tu. Okay lah. Next story. Siapa nak proceed? Cerita aku lah. Cerita kau. Okay. Okay. Cerita aku lah. Cerita aku ni bermula daripada budak kolej juga sebenarnya. Ini cerita ni terjadi apa ni daripada competition. Sabar. Belum. Nama yang pencerita ni adalah Cute Star. Okey, cerita ni berbunyi macam ni lah. Dia tak seram. Cumanya dia macam kalau kau ada dekat pengalaman seorang budak student ni, kau pun boleh stres. Ni psycho eh? Dia lebih psycho, lebih kepada psycho. Cerita dia bermula dia sewa rumah dengan 8 orang. Dengan 8 orang kawan dia. 7 kawan dia ni memang kos yang sama, memang rapat. Tapi ada seorang ni memang kos tak sama, memang tak rapat. Tapi yang si Hani ni nasib malang dia terpaksa duduk dengan bilik dengan seorang ni, yang si psycho ni lah. Okey, ini psycho dia banyak tau. Aku ceritakan perbuatan dia. Kenapa aku cakap dia ni memang psycho yang macam aku rasa korang pun akan stres lah kalau duduk dengan dia. Yang pertama sekali, ada satu cerita. Waktu ni kawan-kawan dia yang 7 orang tu semua yang 6 orang tu semua dah plan nak pergi tengok wayang. So Hani ni seorang, Hani bukan nama sebenar Okay. Hani ni seorang saja yang macam untuk decide macam okey, aku nak duduk dekat rumah je lah kan, aku nak tidur kan. Okey, nak jadikan cerita, dia pun baliklah rumah. Dia balik rumah, dia nak tidur. Dia masuk dalam bilik dia. So dia sure lah dekat rumah dia tengok yang seorang roommate dia ni tak ada tau. Yang seorang roommate dia ni, yang psycho tu tak ada tau. Tak ada dalam bilik. Maybe dia expectation pergi belajar atau something lah, tak sure lah kan. Lepas tu dia pun nak baring. Waktu tadi baring, kau tu terkejutnya si Hani ni, perempuan psycho tu dia merangkak keluar daripada katil. Katil Hani sendiri. Gila. Bawah katil. Bawah katil sendiri. Kau tu katil asrama, macam katil asrama yang Yang single. merdeka. Oh, single. Yang single tu, yang Okay, macam kan bawah kan sempit sikit kan. Dia boleh merangkak keluar. Terkejut Dalam semua. gelap? Dalam gelap. Yalah dalam situasi yang macam nak dekat petang macam tu, nak dekat maghrib. Bayangkan. Dia merangkak keluar. Dia buat apa? Itu tu. Hani tanya, kau kenapa merangkak keluar daripada katil aku ni? Kau buat apa bawah katil? Lepas tu kau tu jawapan dia apa? Aku rasa dunia ni terlalu luas untuk aku. Jadi aku suruh bawah katil. Uish. Asal tak duduk bawah katil kau? Tak asal buat kat sini. Kalau duduk bawah katil sini, kawan-kawan kita duduk boleh nampak kan. Tapi tu pun dah rasa gila dah. Kenapa duduk bawah Ya katil tu betul lah. bawah katil tu melampau sangat tu. Tu cakap dia psycho ni bagi aku macam awal-awal dia cakap okey lagi lah psycho macam ni kan. Maybe dia nak bergurau aku kan. Kita expectation nak bergurau lah. Tapi disebabkan kawan-kawan tak kenal, jadi macam dia pun dah rasa gila sebab dia bawa katil sini. Lepas tu dengan jawapan yang gila, siapa je tak takut kan. Ya dia tak. Dia punya mind, punya falsafah dia tu, dia terlalu luas untuk aku. Dunia terlalu luas So untuk dia duduk bawah cakap. meja. Bawah katil. Masalah katil member tu, katil Hani tu. Itu psycho pertama lah. Psycho pertama yang dia buat. Psycho yang kedua dia buat apa tahu, ini cerita kisah kawan dia. Antara 6 orang kawan dia ni experience juga dengan perempuan psycho ni. Oh okey. Waktu tu kawan dia ni
nak pergi tandas, nak pergi kencing lah. Waktu tu dia macam dah takut-takut sikit sebab kawasan rumah dia ni gelap tau sebenarnya. Malam-malam memang gelap. Memang macam contoh kalau kau tak buka lampu apa-apa, memang kau duduk kat balkoni pun kau ditemani dengan cahaya bulan. Dekat dalam rumah tu tak nampak apa. Macam tu lah. Tapi yang sisa kawan ni tak tahu lah. Maybe dia just buka lampu flash dekat phone je lah. Dia nak pergi tandas. Okay, waktu dia pergi tandas, dia masuk dekat tandas tu, tak silap aku, tandas tu macam tandas asrama ke bagi aku walaupun masih sewa. Sebab dalam tandas tu ada dua ke tiga dia cakap. Dia nak pergi tandas salah satu. So dia nampak lah roommate kepada Hani ni, yang psycho ni. Dia rasa lega sebab dia rasa macam ada orang lah. Okay, Waktu yang si roommate ni masuk dekat tandas tu, dia macam lepas dia nampak roommate si Hani ni macam okay, dia lega lah, dia nak pergi tandas proceed. Tapi ada benda yang mengacau tau. Ada benda yang distract dia daripada terus nak masuk tandas tu. Dia nampak apa tau, si Hani tu tengah gosok gigi. Si Hani ke? Si Hani pula, yang si psycho tu tengah gosok gigi. Tapi kau tahu apa, dia bukan gosok yang dekat berus tu, dia gosok kat belakang gigi. Dia gosok dekat belakang berus tu, yang kosong tempat kita pegang. Dia gosok gigi dia pakai tu. Pakai macam tu. Member tu dah terkejut dah, terbeliak lah. Tapi dia nak tegur tak boleh sebab apa tau. Member tu sambil dia gosok gigi, sambil dia tengah bercakap dengan diri dekat cermin. Dia macam tengah berceloteh, tak tahu berceloteh apa, merepek lah macam macam tu lah. Fuck. Gila, aku boleh cakap ni bukan psycho dah, dia gila teruk lah ni. Gila teruk lah. Tapi dia bijak lagi. Dia masih bijak sebab apa? Dia belajar kat sana satu, lepas tu dia solat. Tengok balik. Tapi cerita part solat tu nanti. Okay, itu yang gila yang kedua lah cakapkan. Lepas tu gila yang ketiga, ada satu part ni, dia dah lepas kawan dah sebulan dah. Dah sebulan kawan dia ni kan. Walaupun si Hani cerita macam dia tak tahan juga kawan-kawan dia pun macam agak tak tahan juga. Tapi dia sebabkan oleh Sam ni saja dia nak duduk dengan perempuan tu, dengan psycho tu, jadi macam nak tak nak terpaksa redah lah. Okay, cerita yang ketiga ni pula, psycho yang ketiga yang perempuan ni buat. Ada sekali ni, seminggu bilik dia bau macam bau bangkai. Dia tak sure bau bangkai apa. Lepas tu Hani ni tegur psycho ni, weh, kenapa lately ni bau busuk sangat Yang si bangkai ni yang si psycho ni tak tahu tau. Dia cakap tak tahu lah kenapa. Lepas tu dia keluar dia nak pergi mandi sebab dia buat toilet semua. Lepas tu Hani ni decide untuk macam nak check dekat kawasan apa nama, kawasan psycho lah, ada something ke apa, takut dia bunuh orang ke apa ke. Tapi alhamdulillah tak bunuh orang lah. Cuma je macam ni, dia nampak ada satu kotak dekat meja belajar dia. Satu kotak. Dia ambil kotak tu. Kau tahu dalam kotak tu ada apa? Ada tikus. Ada bangkai tikus yang kena cucuk dengan pin. Kena cucuk dengan pin dekat every tangan dia. Kena cucuk dekat dengan badan. Macam ni lah. Gitu lah. Macam orang macam nak buat experience nak bedah. Memang dah bangkai dah seminggu dah kan. Lepas tu bila dia check tu, kau tahu apa benda yang jadi lagi terkejut? Dengan tiba-tiba, dengan tak ada angin, tak ada ribut, dia cakap, dah jumpa ke? Psycho cakap, dah jumpa ke? Gila lah. The hell. Baik, dia contoh macam kan dia jumpa kan, check, masa dia datang dari belakang, out of nowhere, dia kat belakang, dah jumpa. Pintu pun tak dengar terbuka semua. Dia bukan cakap apa-apa tau. Dia datang kat telinga, dia bisik, dah jumpa ke? Macam tu. Member tu terkejut. Orang perangai macam tu tu. Ya tu. Dia dah terkejut habis lah. Lepas tu Hani ni nak tak nak, dia punya takut, dia terpaksa tanya juga kan, kau kenapa buat macam ni kan? Lepas tu psycho tu cakap, biarlah siapa dia bising, biar dia mati slow-slow macam tu. Dia torture lah. Dia torture lah tikus maknanya. Sebab dia cucuk macam tu, tikus mestilah hidup lagi, dia bergegar macam tu kan. Dia memang niat nak torture lah. Itu yang psycho yang aku cakap yang paling ekstrim dia pernah buat lah. Psycho yang lepas-lepas ni dia tak ekstrim sangat, dia lebih kepada gila. Lepas tu ada satu lagi pula, dia punya psycho. Ini terjadi dekat kawan dia yang lagi satu. Waktu tu tak silap aku, kawan dia nak pergi sidai baju malam-malam. Aku tak tahu lah apa benda yang kawan dia fikir nak sidai baju malam-malam. Biasa tu kan? Biasa. Tapi benda biasa lah. Maybe dia malas nak sidai pagi, dia sidai malam kan. Lepas tu waktu dia tengah sidai tu, tengah sidai waktu tu dia macam confident sebab ada cahaya bulan lah dekat balkoni dia sidai. Lepas tu tiba-tiba dia rasa macam ada orang cuit bahu dia kat belakang. Yang kawan tu rasa macam orang cuit bahu dia kat belakang. Lepas tu dia pusing tau. Dia pusing tak ada orang. Lepas tu dah pelik lah. Lepas tu dadan pula ada seorang member dia keluar, pandang dekat yang kawan tengah sidai tu. Kau tahu dia nampak apa? Dia nampak si psycho tu tengah mencangkuk gelak-gelak. Mencangkuk. Rupa kat mana? Dekat dia lebih menyuruh kurang macam 1 meter. Dia macam menyuruh lah. Lepas dia dah cuik tu, dia lebih kurang macam 1 meter situ, dia mengangkat macam tu kan, gelap kan. So aku syak maybe dia sama ada tak pakai baju ataupun dia pakai baju gelap lah. Dia menjuruk macam tu. Dia gelap. Member yang tengah baru keluar bilik ni perasan. Tak boleh belah tu. Dia punya nak mengacau orang tu. Tapi orang psycho tu tak boleh.
Orang Koyak. psycho tak boleh. Dia psycho orang boleh, tapi orang psycho tak boleh. Koyak. Sebab apa tau? Ini yang next pula. Ini psycho yang aku rasa macam kalau kau dengar pun aku rasa kau dah keluar. Kau dah memang kau decide, memang dah betul kau buat decision lah. Pindah lah. Ni jadi dekat yang kacau dia ni lah. Apa nama yang kacau dia ni? Macam ni, kawan dia tu tegur dia sebab dia ni kadang-kadang memang suka betul kerap duduk bawah katil. Aku tak tahu kenapa. Yang psycho tu lah. Yang si psycho tu memang kerap betul bawah katil. Ada sekali ni dia sampai tak tahan, dia tegur tau. Engkau ni kenapa dia suka duduk bawah katil? Gila ke dia macam tu kan. Lepas tu hari besoknya tu dia nak balik, kawan dia tu balik daripada asrama, dia perasan dekat katil dia ada cakap ada 5-6 ekor cicak kena cucuk dengan pin. Dekat atas katil dia macam contoh kan, cicak 1, cicak 2, cicak 3 kena cucuk dengan pin. Cicak yang mati. Aku tak tahu apa niat dia, tapi kalau betul lah niat tu aku rasa boleh jadi membunuh tu kalau betul-betul ni. Ya, dia start dengan bunuh binatang kan. Bunuh binatang, lepas tu dia boleh pula bunuh orang. Sebab memang Hani ni cerita, kalau betul ikutkan betul-betul detail dia cerita kan, dia kata dia takut nak tegur sebab apa, dia takut si psycho ni torture dia orang macam apa dia buat kat haiwan tu. Dia boleh berani buat. Kalau kat binatang pun dia buat, takkanlah kat ni kan. Tapi last sekali dia tak explain lah kenapa macam tu. Ni tu kejap. Tak, dia tak explain. Sejujurnya dia tak explain kenapa dia macam tu. Dia memang aku rasa naturally dia psycho. Dia punya psycho tu macam orang tak boleh kacau dia. Kalau orang kacau dia, mula dia buat benda macam tu. Ada satu part tu macam ni annoying lah. Member ni macam tak tegur dia. Dia tegur, dia macam kacau-kacau, tapi dia buat tak layan, dia tak tegur. Dah sekali tau, dia buat betul-betul annoying macam mana. Dia asingkan dekat kasut dengan orang lain. Macam contoh ada 7 kasut, every 7 kasut tu dia asingkan dengan lain, lepas tu dia buat ikat mati. Bagi orang tu nak pergi kelas tak boleh buka. Macam tu. Dia macam dia tu benda yang annoying lah. Dia bukan setakat psycho seorang psycho. Dia bukan setakat seram tapi dia kacau orang juga. Tu cakap dia kacau orang boleh, orang nak kacau dia tak boleh. Dia akan buat benda sama. Dia akan buat dia punya psycho tu. Lepas tu yang peliknya si psycho ni, dia solat. Alhamdulillah dia solat. Ada kawan dia cakap, Hani tu pun cakap dia solat. Cuma dia solat laju. Laju gila dia solat. Dia macam solat yang viral dekat Indo. Yang macam situ apa tu dah settle. Bro, solat laju sangat seram tak bro? Tak tahu takut dia sesat ke apa kan. Allah alam tak tahu. Sebab cerita betul dia cakap. Cerita yang betul, confession daripada UIA. Lepas tu sebab kat UIA kan famous juga orang cakap sesat kan. Sesat dia gila semua kan. Syiah. Plus yang kena kacau cicak tu, member tu dah pindah. Dia pergi sewa dengan orang lain. Kalau aku pun aku pindah dengan orang lain tu. Dia tak tahan siap. Tapi yang si Hani ni masih tahan lagi walaupun dia roommate. Ini cerita yang terakhir lah. Ini yang psycho yang terakhir lah. Ada sekali ni sebelum ni perempuan ni dia suka pakai lengan panjang tau. So ada sekali ni dia pakai lengan pendek. Bila dia pakai lengan pendek, dia nampak macam ada satu cakaran yang panjang dekat tangan dia. Aku expectation bukan barcode bukan barcode orang suruh buat bukan aku expectation dia saja cakar, tak sure lah. Lepas tu aku tak tahu kenapa Hani ni ada keberanian untuk nak bertanya. Sebab sebelum dia takut, dia tak pernah tanya pun. Benda pelik dia buat semua tak tanya dah. Lepas kes kejadian dia berangkak tu kan. Tapi tiba-tiba dia tertanya. Maybe dia punya firasat nak tanya juga. Dia tanya, kenapa luka dekat tangan kau? Betul jawab apa? Roommate aku yang cakap aku. Roommate dia Hani. Roommate dia Hani. Hani macam habis tu dia nak cakap dia nak tuduh aku buat dia ke macam mana kan. Memang tak alright lah maksudnya. Memang tak alright lah. Tapi kalau ikutkan, kalau kau macam contoh dekat situasi gitu seram tu. Ya, bayangkan kau memang kena masuk pusat rawatan tu. Aku tak rasa dia naturally. Aku rasa mesti ada something happen man. Something family dia ke macam mana. Cumanya dia tak cerita lah something tu. So last sekali dia pindah lah? Tak? Tak, last sekali dia habis cerita macam mana? Habis cerita dia kalau ikutkan 14 tu yang cakar tu. Cuma dia memandangkan cerita ni pasal confession tau. Confession dekat UIA. Jadi ini yang aku rasa macam tak boleh mind blown. Aku rasa macam aku tak tahu Hani apa jadi lah sekarang. Sebab benda cerita lama kan. Lepas dia aku dah cerita pasal yang seram, yang speechless apa semua tu kan. Sebab cerita dia part 3 sebenarnya. Dia sampai part 3. Aku cerita tadi aku pendekkan je. Yang 14 kali macam ni tau. Memandangkan ni confession. Kau tahu apa? Confession yang last kali tu, dia tanya ni, dia tulis macam ni. Ini aku terpaksa baca full. Okay, kawan dia pula yang confession. Kau tahu tak aku siapa? Dengar cerita kau masih kau makin popular sekarang. Ramai yang like dengan share pasal cerita kau. Diorang cakap cerita kau sangat seram and menakutkan. Aku tertawa bersendirian. Kau jangan takut. Kau ada banyak lagi masa. Mungkin kau ingat aku tak tahu apa yang kau tulis kat sini. Tapi kau lupa, aku ada banyak mata-mata yang mati. Ini yang perempuan psycho tu tulis. Confirm lah tu dia. Confirm. Sebab apa tau? Dia bercerita ni macam ni. Bila dia dah bercerita pasal ni dekat confession tu, waktu tu Hani tak expect yang dia tahu
Sebab dia cerita diam-diam. Dia cerita dekat conversation diam-diam. Sebab perempuan psycho ni dia jenis jarang yang buka laptop, jenis jarang yang buka phone. Jarang sangat. Waktu tu kan zaman dia belakang macam laptop kan gitu-gitu je kan. Lepas tu aku lupa nak plus yang 14 lepas dia cerita pasal cakar tu. Waktu dia cerita pasal ni, yang si psycho ni macam buat tengah call tau. Buat tengah call tengah kawan. Tapi dia cakap, tiba-tiba dia kuatkan suara cakap, kau ingat aku tak tahu ke apa yang kau cerita? Dia cakap macam tu. Tapi dia buat call sebab apa tau? Di mana ada kawan. Psycho tu tak ada kawan langsung. So Hani dah rasa dah macam yang si psycho tu tuju pada dia. Tuju pada yang si Hani yang tengah cerita. Sebab kalau confession kan anonymous kan. Anonymous. So macam mana dia tahu Hani tu yang cerita? Padahal ada lagi kawan yang lain. Seram tu. Lepas tu pula mana yang pasal mati. Lepas tu cakap kan, pasal tikus aku tu, aku nak ucapkan terima kasih dekat engkau. Sebab kau dah tolong aku tanamkan benda tu. Dia tak cakap tikus tau, dia cakap benda tu. Aku pasal dia ni orang Indo. Sebab dia cakap apa tau, kau dah tolong aku tanamkan benda tu, so aku tak payah nak susahkan diri aku untuk gali lubang and tanam benda tu. Sis Mbah, dia cakap Mbah kan selalu Indo pakai kan, untuk mak-mak macam tu lah. Sis Mbah, aku cakap lagi elok tuan punya badan yang tanamkan sendiri. Aku ketawa sendirian bila dengar Mbah aku cakap macam tu. Bagus juga ada orang yang tolong aku selesaikan kerja aku. Tuan punya badan. Maknanya tikus tu tikus Hani. Ya tu. Sama ada tikus Hani ataupun tikus tu ada dekat bawah katil Hani, kita tak sure. Sebab dia cakap benda tu, dia tak cakap tikus tau. Tantah haiwan peliharaan dia, kita tak tahu kan. Aku lupa A+ lah. Dalam cerita tu dia ada cakap apa tau. Ada satu ni lepas, ini sebelum yang member pergi gosok gigi tu. Ini cerita tak seram sangat. Waktu time yang si Hani ni balik, dia buka pintu, dia perasan yang psycho ni tengah cangkung. Tapi tengah cangkung kau tahu dia buat apa? Dia tengah kutip rambut. Dia tengah kutip rambut, tak tahu rambut sendiri ke campur rambut orang, tak sure. Lepas tu Hani tegur, kau tak payahlah kutip rambut tu, biarlah aku sapu nanti Kang. Tak adalah kotor kat tangan kau. Lepas tu dia cakap apa tau, biarlah aku sukalah rambut ni cantik tu. Rambut yang dah gugur tu. Lepas tu ini sambungan dia. Lagi satu aku ingatkan kau, janganlah jaja cerita aku dekat orang lain. Hal dalam rumah habis dekat rumah je lah. Kalau kau takut, aku kan ada. Tiap-tiap malam aku teman kau tidur. Tapi itulah, kau tak perasan kehadiran aku. Just hari tu je lah yang kau terkejut sebab aku keluar dari bawah katil kau. Maksudnya tiap-tiap malam. Maksudnya Hani tengah tidur, tiap-tiap malam dia perhatikan Hani. Ataupun dia duduk bawah katil Hani tiap-tiap malam. Bodoh. Memang psycho teruk bodoh perempuan ni. Aku tak tahu dia nak apa tu. Hani masih ada ke? Hani apa khabar dia sekarang? Aku tak tahu ada sebab dari dulu aku cakap Hani bunuh. Alam-alam lah. Aku harap Hani dah kahwin. Boleh panggil lah dalam podcast lah Hani. Tu lah. Hani ni bukan nama sebenar by the way. Harap Hani ni kita punya one of our viewer. Tu lah. Aku harap lah. Lepas tu dia cakap kan, tu pun aku keluar daripada katil kau sebab kawan aku panggil aku. Kalau tak lama aku duduk bawah katil tu perhatikan kau. Siapa pula panggil? Siapa pula panggil? Pasal psycho ni dia kan duduk suka bawah katil cakap kan. Dia cakap dunia terlalu luas kan. Aku syak ada kawan dia dekat bawah. Kawan yang dia seorang je nampak. Sebab tu jadi macam tu. Sebab tu jadi psycho macam tu. Tapi real tu Syah, aku rasa dia tak naturally sebab kalau mesti, dia memang bodoh, dia takkan sama belajar sampai uni lah. UIA kan senang masuk kan tu kan senang masuk UIA. Bukan dia yang bercakap tu, faham tak? Tantang bukan dia selama ni kan. Tantang masuk tu. Lepas tu ni cakap pula kan. Ni cakap kalau kau ini dia tuju dekat Ani Kalau kau tengah baca ni, aku nak bagi tahu kau, aku ada ambil sikit rambut kau simpan tu. Sebab rambut yang aku kumpul ni still tak cukup lagi untuk rambut dekat kawan baik aku. Babi, scary Rupanya dia simpan, rupanya dia kutip rambut-rambut tu. Rupanya kawan baik dia yang tak tahu siapa. Kawan dia buta. Lepas tu dia siap boleh, dalam ni dia siap boleh gelak lagi. Dia buat confession siap bergelak lagi. Dah tahu kan dia cakap macam tu. Sebab ni confession tau. Kalau macam contoh cerita yang fiction tak apa lagi, dia macam tak seram sangat. Tapi ni confession daripada UIA. Aku rasa budak-budak UIA mesti tahu pasal confession tu. The hell. Seram. Ini kalau Hani baca, sebab apa tau, cerita ni asal dia daripada Facebook. Yang si cerita ni dia dapat daripada kawan dia. Dapat kawan dia iaitu Hani lah. Kawan daripada kawan lah yang cerita benda tu. Maksudnya maybe benda ni dah lama lah. Sebab dia daripada Facebook dia kumpulkan masuk kat dalam Hani hotspot. tu pun bukan orang yang sama Hani ceritakan tu, faham tak? Betul. Maybe ada juga orang-orang lain pernah experience dengan dia, tapi Hani tu pun orang view orang lain macam tu. Betul.
Itulah cerita dia. Psycho dia. Seram tu. Kalau Macam mana? Kalau aku memang tak boleh hadap Kalau aku bro. tak Aku boleh tak boleh. gerak. Aku bila let's say kalau malam tu aku tengah tidur, pak dia keluar daripada katil, bawah katil aku. Aku bodoh, terus tak boleh aku lah, terus sial. malam tu aku balik sel. Ya bro. dia sebab apa tau? Dia kata dia merangkak dulu keluar katil. Bodoh, kalau dia tak mengangkat pun dia bangun, dia keluar daripada katil aku, dia jalan keluar aku tu dah memang aku, pelik lah bro betul. Even kalau macam contoh kalau yang dia cerita apa ni malam-malam aku perhati kau tu kan, contoh aku tengah bangun tidur dia duduk sebelah kau tengah tengok. Ya bro. Oi, Dia seram bodoh. aku tak boleh. Aku tak rasa tu dia orang lah. Tak tahu lah. Mungkin ada something inside bro. Sebab dia cerita pasal dekat solat dia pun aku macam sangsi lah sebenarnya dia, sebab dia solat cepat-cepat. Bagusnya dia solat tapi dia solat cepat-cepat je. Tak tahulah baca macam Solat mana tu kan. bagus lah. Tapi kalau dah satu solat apa sih? Ya bodoh. Seram macam tu Tak lah. ada itikaf bro. Iktidal. Iktidal. Seram. Tok Manina. Tok Manina. Ha. Itulah cerita dia. Okey. Cerita kau lah. Okay, cerita aku ni, Aku selalu baca cerita seram tau. Aku suka baca cerita seram. Kau menakut tapi macam baca cerita seram kan? Tapi cerita ni yang buatkan aku berhenti baca cerita seram. Okey bagus. Apa dia? Cerita ni dia cerita pasal someone ni. Kita panggil nama ni Ahmad lah. Okey, laki Okey. lah. Ahmad Anik. Bukan. Tu nama aku. Ahmad ni nak balik kampung. Okey. Dia nak balik kampung sebab ada kematian. Okey. So dia nak balik kampung tu, dia ajaklah kawan-kawan dia, ajak kawan-kawan dia yang duduk KL sekali nak balik kampung. Kampung dia kat Johor. So dia ada 2 kawan. Dia pick up kawan dia tu, dia gerak. Ni aku tak tahulah, dia orang cakap memang ada dekat satu kedai dekat Johor ni yang memang orang tak boleh berhenti. Aku tak tahu kat mana. Aku tak tahu benda tu real ataupun fiction. Tapi dia berkait lah. So masa dia on the way tu dengan kawan dia lagi 2 orang tu, dia tengok atas jalan ada darah tau. So darah tu macam baru lepas accident ni kan. Baru lepas accident ni tak apa, kita slow. Time tengah slow tu, member dia tu sakit perut tau. Member dia tu sakit perut. So dia berhenti sakit perut tu. Member dia seorang tu masuk tandas. Member dia seorang lagi tu duduk. Masa dia tengah tengok member dia tu, Time tu dekat mana dia berhenti tu? maybe dekat dah kedai yang cakap dekat tak kedai boleh tu berhenti ya. lah. So dia berhenti kat kedai tu. Masa dia berhenti kat kedai tu, dia perasan orang tu semua tengok TV tau. Tapi semua memang galik lah tengok TV. Bila orang tengah galik tengok TV tu, dia teliti betul-betul. Rupanya dekat TV tu tayang Ulit Mayang. Okey. Ulit Mayang. Lepas tu dia macam kan. Lepas tu tiba-tiba ada satu pakcik ni datang kat dia, berhentilah, turunlah kejap. Macam kata tak apa lah pakcik, saya sekejap ni kawan saya sakit perut. Lepas tu kawan dia 2 orang tu naik. Kawan dia 2 orang tu naik, tak perasan tau. So dia memang tak cerita apa-apa. Dia tak cerita apa-apa. Lepas tu masa tu dia dah seriau lah. Maksudnya masa tu dia dah seram lah, sebab dia tahu something else kan. Pop dia jalan. Dia jalan lagi, member dia sakit perut lagi. Lepas tu member dia sakit perut lagi. Tak ada kedai, tak ada stesen minyak. Terpaksa berhenti tepi jalan. Lepas tu dia turun, membuang dekat dalam hutan. Tapi member 2 orang tu termasuk Ahmad teman tau. Oh ya, So, kali ni semua turun semua orang turun. Semua turun. Masa tengah member dia tengah berak, member dia minta tisu. Tisu tak ada. Lepas tu dia tengah panik tu, tiba-tiba ada orang hulur tisu kat Ahmad. Kau tahu siapa? Pakcik yang ke tempat tadi. Bodoh. Pakcik kat tempat tadi. Dia kena bodoh. So bila dia nampak pakcik kat tempat tadi, berterabur dia lari. Lepas tu dia berak. Dia masuk kereta semua. Tak fikir lah tu. Dah tak fikir lah. Pam, dia masuk kereta. Cerita ni sekejap lah. So bila dia bawa kereta, dia dah bawa kereta benda semua tu. Tak masa dia tinggal kawan dia 2 orang tu. Oh ya. Oh kawan yang 2 orang tu tak tahu. Kawan dia 2 orang tak tahu. So dia tinggal Dia kawan tak nampak member dia lari. tak sure. Dia naik kereta tu. Masa tu dia dah berpeluh. Masa tu dia dah takut. Masa tu dia dah, semua memang dia panik, dia cakap. Lepas tu dia jumpa stesen minyak. So jumpa stesen minyak tu dia berhenti. Dia call mak dia, nak bagi tahu lah sampai lambat sebab ada yang something jadi. Dia angkat call dia tu. Ya aku meremang tu cerita dia. Dia angkat call dia tu. Mak dia cakap okey tak apalah, tidurlah. Maksudnya dia memang tak fikir dah kawan dia tu. Dia sampai dekat kampung tu, rupanya yang mati tu yang 2 orang kawan dia tadi. Rupanya kawan dia yang mati tu, kawan kampung dia yang mati tu, 2 orang Dia tu, balik kampung sebab apa? kawan dia ada orang mati. Ada meninggal. Ish. Yang keluar teman berak dengan yang pergi berak tu mati. Ya. Sebenarnya Pakcik tu siapa? daripada mula tu tak tahu siapa naik kereta dengan dia. Bodoh sial. Diorang dari mana?
Dia dari KL lah, senang cerita. KL. Dia nak balik kampung. So maksudnya dia cakap okay, tak apalah, kita budak kampung sekali. Aku call kau lah. Dia ada meninggal lah, jom balik kampung sekali. Okay, jom. Sepanjang nak pergi tu Pak nampak darah. Rupanya yang accident tu member dia 2 orang tu. Yang dia nak pergi melawat tu member dia yang naik kereta sekali. Bodoh sial. Tapi aku tak tahu lah cerita ni cerita betul ke. Kau jumpa kat ni? Twitter dah lama gila. Aku tak ingat, aku nak kredit pun aku tak ingat kat siapa. Dia sebab Tapi ni memang dalam list-list dia macam okay, orang cerita pengalaman dia yang dulu-dulu. So ni cerita daripada Ahmad tu lah. Cerita pada Ahmad tu. Shit man. Kalau betul maknanya betul plot twist tau. Sebab kau bayangkan, kau nak balik kampung, kau nak tengok kawan kau. Lepas tu kau ajak kawan kau lagi 2 orang. Pak balik kampung tu kau tinggal kawan kau tu, rupanya yang meninggal tu kawan kau 2 orang tu. Maknanya 2 hantu ada jumpa dengan pakcik tu lagi. Dengan pakcik tu. Pakcik tu pun satu hal gak. Pakcik tu pun tak tahu ada yang mana. Belik mayang lagi. Beli mayang lagi. Aku rasa pakcik tu dah nampak 2 orang hantu tu, dia macam kita member lah. Let's collab. Dia kacau. Patutnya kau masuk berak lu sebelum nak kerja kedai aku. Sial tu seram bodoh. Seram. Balik 2 orang balik dengan hantu sial. Tak silap aku, ni aku terlupa detail dia. Masa dia dah perasan ulat mayang tu, semua pandang dia kat kedai tu. Pandang 2 member tu. Semua pandang Ahmad. Insya-Allah. Kat Johor Itu orang cakap kat Johor. Orang cakap ada satu kedai ni, kalau orang Johor nak on the way nak balik Johor, jangan singgah satu kedai ni walaupun nampak meriah pun. Ya tu. Tak tahu lah. Aku area tu lah. Aku tak tahu betul ke orang buat-buat ke macam mana. Macam tu lah. Tapi kalau betul seram lah sial. Kau bayangkan aku baca cerita tu, aku baca masa tu petang dalam pukul 4, 5, aku dah macam aku bagi kiri kanan aku dah. Lepas tu terus aku tak baca sial. Dia sebab mind blown balik tu tengok member mana sial. Rupanya dia dapat tahu member dia yang 2 orang tu meninggal. Nasib dia sempat selamat sampai gak tu. Tapi jam ada trauma bodoh. Tak boleh nak brain lah. Kau borak dengan siapa dalam kereta tu? Lepas tu nak pergi Johor bukan sekejap tu, 5 jam tak, daripada KL KL lagi Johor. All the way dalam kereta tu buat apa je saya? Takkan tak sembang langsung kan? So aku tak tahu lah sama ada benda ni betul ke tipu. Tapi tak kalau dia tipu pun tak pelik, kalau dia betul pun tak pelik. So dia tipu seram, tak tipu pun seram lah cerita. So tu cerita kan. Tu lah cerita dia. Kau nak apply cerita lagi ke? Tak ada. So tak ada. Tu maybe apa, aku simpan cerita ni untuk yang next movie. Kita kalau korang suka cerita kita ni, korang like, share, subscribe. Aku pun ada tapi simpan untuk next lah. Aku pun ada sebenarnya tapi aku simpan sebab takut dia aku ada juga tapi simpan. Nanti next tak ada story pula. Betul lah. Takut minggu depan tak ada story. Kau ada cerita lagi? Tak payah cerita. Tak payah ulang. Dia start dia aku ulang lah. So siapa paling seram? Rate Spooky level lah. Kalau macam Syaril tadi Syaril aku rasa 5 lah. Sebab aku tak suka benda-benda macam tu. Aku tak suka yang ni. Aku tak suka benda-benda yang pelik-pelik. Kita semua seram dulu ni. Ya, sebab aku tak suka yang benda bergerak. Kalau aku rasa Azim lah. Aku rasa sebab aku sebab aku lagi takut orang berhantu lah, to be honest. Sebab orang actually boleh takut juga. Orang boleh bunuh, boleh buat apa saja. Tapi Anik ni pun sial. Anik punya pun lagi sial tu. Anik pun 5 tak, aku tu fikir tu dalam kereta buat apa sial. Kau bayangkan kau borak. Contoh lah, kalau kita 3 orang naik kereta road trip, kita akan dengar lagu, nyanyi, ngumpat, borak. Lepas tu lagi satu, yang part dia singgah dekat kedai tu, maknanya yang contoh semua kalau semua tu, hantu, maksudnya dia dah perasan lah 2 tu hantu. Maksudnya dia berhenti sorang lah. Tak ada apa lah. Dia berhenti sorang dengan member 2 orang tu. Member 2 orang yang dah mati. Tak, memang tak ada orang. Memang dia. Apa yang dia nampak pun tak tahu, apa yang dia tegur pun tak tahu. Tanta yang hantu berak mana? Dia berhenti kena makan tu buat apa? Berak kan? Member dia nak berak. Seorang tu member dia berak, seorang lagi ada dalam kereta kan. Seorang tengah berak tu. Turun. Kenapa seorang lagi tu kena turun? Kenapa tak turun dalam kereta? Maknanya seorang lagi tu yang jadi hantu tu tahu kedai tu hantu yang duduk. Ya. Sial lah. So aku cerita Syaril 5. Cerita Azim pun 5 juga, seram dulu. Semua seram tu. Kita boleh bagi rate semua 5 tu. Seram. So korang boleh rate spooky level dekat komen. Cerita siapa paling seram, komen yang mana korang paling suka. So maybe kita boleh repeat spooky ni every single week. Ya, insyaAllah. Sebab spooky ni saya tahu ramai je yang tanya kan. Ramai yang tanya. Cerita dah ada masing-masing kan. Cerita ada. So tinggal nak shoot lah nanti. Kalau betul nak kita shoot. Kalau betul nak korang buat jadi 1k views, kita buat tiap minggu. Betul. 1k views kalau boleh, kita orang nak subscriber juga, jadi nak mungkin naik 4k ke ataupun 3.5 ke, 5k, 6k, 7k, 7k ke. Lepas tu like
like and comment. Komen juga cerita seorang. Contoh kalau korang Kalau korang ada share lah. kita orang boleh ceritakan cerita seram korang kat lagi seram daripada yang korang YouTube tak ada limit nak komen. Betul. Komen je banyak-banyak. Jangan risau, okey? So guys, terima kasih Terima siapa-siapa kasih tengok banyak. sampai habis. Like, share, subscribe, komen. Kita jumpa minggu depan dalam Spooky. Kau dengar cerita tu tak? Spooky. Let's spooky. Tak tahu lah apa. Spooky je aku rasa. Ya. Kau ingat tak? Kau nak cerita tu apa? Spooky. Welcome to Spooky. Welcome to Spooky. Welcome to Spooky. Welcome to Spooky. Bye guys. Kita pun lupa. Bye.